Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pasangan bahagia, pasangan baru, pasangan lama yang bahagia, dan pasangan yang datang sebab nak cari bahagia. Skandal pun ada ni. Okey, yang skandal tu kalau boleh duduk asing-asing lah. Atau berkapa takut nanti pasangan anda cari anda, dia datang serbu kelas ni. So anda boleh cakap anda datang seorang lah. Okey, malam ni kita masuk kelas paling simple sekali, iaitu kelas panggilan, cara panggilan pada pasangan. Okey, benda ni simple je tapi ramai yang gagal implement benda ni. Okey, kita terus start je lah. Pasal orang sekarang ni dia tak suka intro yang panjang kan. Okey, tahukah anda panggilan mesra hanya 10% penyumbang kebahagiaan dalam hubungan suami isteri atau skandal? Ya, 10% saja. Atau kata lainnya, panggilan mesra tak menjamin kebahagiaan. Okey, faktor-faktor lain adalah lebih besar sumbangannya dalam kebahagiaan berbanding dengan panggilan mesra ni. Tapi kenapa kita tetap juga nak bincang? Okey, pasal ada orang menganggap panggilan mesra tu tak penting. Sebenarnya penting. Apapun tu bukan sebab kita tak perlu panggil manja pada pasangan kita lah. Kan orang cakap saya ajar benda yang tak betul pula kan. Sebenarnya yang penting adalah saling memahami antara kita. Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Kita mulakan. Ada orang boleh hafal 114 surah Al-Quran, tapi nak panggil pasangan dengan lembut, satu pun tak lepas. Ada yang dah kahwin 8 tahun masih panggil dengan weh, hoi, kan? Itu bukan panggilan romantik. Itu bunyi tengah panggil kawan nak lepak mamak. Weh, jangan lepak mamak tu. Kan? Panggilan ni sebenarnya bukan sekadar bunyi tau. Dia cermin emosi kita terhadap pasangan kita. Kalau kita panggil kasar, vibe rumah jadi keras. Kalau kita panggil dengan lembut, vibe rumah akan jadi lembut. Contoh yang banyak berlaku lah kan, biasanya suami balik kerja penat-penat, isteri dari dapur jerit kan, weh tolong angkat kain tu weh. Isteri awak tu, weh tolong angkat kain weh. Ataupun balik kerja ke weh, weh bang, kan ada weh tu. Rumah kita dah jadi macam hostel, betul tak? Ingat panggilan membentuk vibe rumah. Kalau panggil pasangan macam panggil orang nak kutip hutang kan, jangan hairanlah kalau setiap hari rasa rumah tu macam kita duduk dekat tengah-tengah perang, tak? Perang dunia kedua ke atau perang saraf ke, tak tahulah. Yang penting macam perang lah. Okey, sekarang kita tengok panggilan yang paling famous dekat Malaysia ni. Dan vibe dia. Pertama, abang. Ini ranking tertinggi. Bila isteri panggil abang, suami automatik rasa macam jadi hero dekat dalam drama TV. Jalan pun jadi slow motion. Abang. Kedua, sayang. Ini umum lah, biasalah, ramai juga orang panggil sayang kan. Ada yang mulut kacip sikit tu, dia akan cakap sayang kan. Dia sebut sayang. Ada yang panggil sayang kat sini. Ada tak siapa-siapa yang panggil sayang kat sini? Oh, ada. Umur berapa? 67. Wah, dah tua-tua pun masih panggil sayang Bagus. Okey, tapi jaga-jaga. Jangan panggil sayang waktu isteri tengah bad mood. Nanti dia jawab, sayang mana satu? Jenuh nak jawab dah suami. Kan? Ketiga, baby. Kalau baru kahwin, tapi bila dah ada anak 3 orang, panggil baby, itu boleh buat confuse anak sulung kita tau. Yang baby sebenarnya siapa ni? Kan? Ada lagi. Apa? B. Let lu, tunggu lu. Dah nak sampai dah. Okay. Sekarang kita ke panggilan singkat. Kat sini ramai yang terkeliru ya. Dah sampai dah. Dulu sebenarnya. Dengar baik-baik. Jika anda ternampak suami anda di kedai, kan, di kedai makan ke atau restoran dengan seorang perempuan, dan dengar perempuan tu memanggil suami anda B, anda jangan terburu-buru nak serang perempuan tu. Kenapa? Kerana ada kemungkinan besar mereka bukan skandal pun. Mungkin adik kandung yang dah lama terpisah, atau paling common pun mungkin adik angkat.
Kenapa pula? Kenapa pula? Kenapa boleh jadi macam tu? Tahu tak B tu apa? Gitu apa? Brother lah. Brother. Sebab tu jangan panik. Dalam banyak situasi, B tu bukan baby. Bukan bu. Bukan bubu, bukanlah bubu, bukan. Habis tu Dia nak panggil cepat. Instead of brother, panjang sangat kan, BROTHER, brother, panjang sangat. Memanglah ada orang singkatkan jadi bro kan, itu biasa kita dengar bro. Tapi bayangkan masa yang dijimatkan jika panggil B saja kan, dia nak kena cepat masa tu. Kita boleh jimatkan masa, boleh buat benda lain apabila kita gunakan B saja. Okay? Kalau perempuan tu panggil BB, lagilah tak boleh sentuh. kenapa? Mungkin dia blood brother kepada suami anda. Silap-silap anda yang kena hempuk dengan suami anda nanti. Okey? Jaga jadi kalau isteri dengan perempuan panggil suami korang B, tolong jangan terus buat siasatan forensik, jangan terus serang, jangan terus rakam. Nanti anda malu kerana B tu brother. Sama juga dengan situasi kawan lelaki panggil suami anda B, lelaki panggil lelaki B. Tak bermaksud mereka tu semua baru balik dari balai polis pasal terlepas kena reman, lepas kena tangkap dekat Spage hari tu. Tak semestinya. Prof, komen sikit pasal kes Spage tu. Pasal undangan saya tak nak komen banyak. Cuma kalau boleh perkasakanlah lagi, ataupun cuba jangan kacau undang-undang syariah. Kerana ini menyebabkan kes-kes macam ni susah nak didakwa kan, lagi-lagi adanya presiden kes-kes sebelum ni kan. Kalau sangkut kat mahkamah syariah ni, confirm mereka akan cabar punya. Dan yang paling sedih, tengok peserta-peserta yang datang. Cuba anda tengok peserta-peserta yang datang. Siapa yang datang? Kita tak sangka rupanya ramai pejabat awam, orang politik, profesional. Saya tak boleh bayangkan lah orang-orang macam ni yang akan menggubal undang-undang negara kita pada masa akan datang. Korang bayangkan. Okey, kita sambung. Jadi para isteri tak payah serang suami atau serang perempuan tu ya. Confirm brother punya. Lagi satu, kalau suami ternampak isteri panggil manja dekat ahli politik Pula ahli politik dengan gelaran yang, isteri anda panggil ahli politik tu yang, jangan menggelabar nak hentak ahli politik tu. Walaupun sebenarnya puas hati jugalah kalau dapat hentak ahli politik yang makan rasuah kan, memang seronok lah kan. Yang tu juga singkatan bagi yang berhormat. Jangan salah sangka cepat sangat. Kita singkatkan yang berhormat panjang, yang saja. Pernah dengar tu, ada orang sebut macam tu. Lepas tu yang ni juga biasanya digunakan oleh makcik jual nasi lemak untuk pukau pelanggan-pelanggan untuk datang lagi esok pagi. Terutamanya pelanggan lelaki lah, selalu kena dekat penjual wanita ni lah ya? Situasi lain, sekiranya suami ternampak isteri anda bersama seorang lelaki tua berumur 70 tahun ke atas, jangan cepat nak jatuhkan hukuman yang orang tu miang-miang keladi. Tua-tua makin menjadi. Umur 70 ke bawah tak termasuk dalam kategori itu. Mungkin orang tua tu adalah moyang ataupun moyang angkat isteri anda. Dia singkatkan jadi yang. Nak panggil moyang panjang kan? Yang. Okey, faham Okey, kesimpulannya kat sini, rumah tangga ni bukan selalu perlukan hadiah mahal, bukan selalu perlukan staycation, melancong sana, melancong sini. Okey. Kadang-kadang cuma perlukan panggilan yang betul saja. Panggilan mencipta rasa selamat dalam rumah tangga. Panggilan menguatkan cinta. Dan panggilan yang lembut boleh padamkan api marah sebelum marah tu sempat naik. Dan yang paling penting, kalau ada perempuan panggil suami anda B, relax. Itu bukan cubaan hidup. Serius. B itu cuma brother. Kalau nak marah pun, marahlah pelan-pelan. Takut anda malu. Jangan sampai buat live TikTok dekat parking kereta pula. Kalau dah perempuan tu cakap B tu brother, anda dah malu. Oh, brother rupanya. Kan? Okey, faham semua Faham. Okay, jadi boleh gunakan apa yang saya katakan ni dalam kehidupan seharian. Okey, yang skandal tu tanggung sendiri. Ya? Okey, kelas bisnis. Terima kasih. Sama-sama. B, tolong. Itu? Brother. Oh.
Hey, stop scrolling. Unify tengah buat benda paling gila untuk tahun 2025. Kau pasang internet, dia bagi kau TV. Kau pasang internet, dia bagi kau iPad. Kau pasang internet, dia bagi kau bill free sampai 6 bulan. 100 MBS RM89, 300 MBS RM129, 500 MBS RM149. Kontrak 2 tahun free bill 3 bulan, kontrak 3 tahun free bill 6 bulan. 100 MBS dapat TV Sharp Android 43 inci percuma. 500 MBS dapat TV Sharp Google 55 inci atau iPad percuma. Pendaftaran percuma, modem router percuma, pemasangan percuma. Kau nak apa lagi? Internet 24 jam laju macam roket. Tapi port terhad. Kau lambat, menangis tengok jiran tonton Netflix dekat TV free dia. Klik link ni sekarang sebelum aku ambil TV kau. Baik korang tekan link. Penat aku bercakap sampai berubah muka dengan suara aku.